Okay. Tak nampak ya. Okay, so Assalamualaikum semua. Hari ni kita nak cerita sikit lah tentang orang kata apa dalam rancangan hari ni adalah betul ke atau tak. Betul atau tidak? So, kalau kita tengok dekat TikTok, YouTube, Facebook, Instagram dan semua platform media sosial yang ada, banyak promote tentang waterjet. Waterjet RM100 lah katanya. Dengan RM100 ni dah boleh basuh kereta kan, cuci apa yang patut. Soalan aku adalah betul ke RM100 tu dah cukup ataupun tidak? Okay, so setengah orang satu set ni dah cukup dah. Right, setakat dia punya set ni, set dia adalah set dia pipe ni dan pipe ni 7 meter and then ni tak datang sekali lah, ni quick connect, ni tak datang sekali, ini pun tak datang sekali. Dia punya barang ni, ni dia punya apa orang kata asal dia lah, asal dia untuk gun ni. Yang jenis boleh apa, control dia punya apa exposure lah, kalau nak bagi tajam ataupun nak bagi lagi dia pun kata tajam ataupun lebar. Ni lah dia punya quick connect lah. Ini pun quick connect, ini pun quick connect. Mana-mana lah. Quick connect untuk gun, quick connect untuk nozzle. So faham kat situ lah. Ini pun dah harga lain. Okay. So yang set dia adalah ni gun ni asal pipe. Yang ni tak, bawah ni tak. Ni tak, ni quick connect. Yang ni pun quick connect. So asal dia adalah water jet, gun, pipe, and then sekejap. Okay, ni adalah benda asal dia lah. Ni cucuk dekat pipe bawah, tempat dia punya inlet dia. Ni adalah inlet lah, tempat inlet. Apa lagi jauh lagi bagus. Lagi jauh lagi bagus. Okay, so inlet dia, ada inlet ni masuk sini, tapi dia tak didatangkan dengan pengikat tau. Ada, tapi dah pecah. Ni dah pecah. Ni pun atas sekali lah. So aku beli yang ni tambahan. Dia datang dengan tu je lah yang aku cakap tadi, nozzle tu, lepas tu tu je. Dia tak bagi ada botol sabun ni dah buang, tak tahu apa-apa, aku tak mana. And then ni pun tak tahu sekali, ni quick connect pun tak tahu sekali. Okay, so kalau orang cakap cukup ke untuk cuci kereta setup ni daripada Shopee ni kan, dengan RM100 kita dah boleh cuci kereta bla 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 kan. Sebenarnya kalau rasa cukup tu boleh je, memang cukup pun ikutkan. Tetapi kalau bagi aku memang tak cukup lah. Sebab satunya bukan kereta aku besar kencil. Kalau kancil pun kau kena pipe kau panjang lah. And then ini pun aku dah tambah wire sebab wire dia pendek. Satu hal. Okay, wire dia pendek, so aku tambah extension pun duit juga tu. Okay, so betul ke RM100 cukup? RM100 memang tak cukup. So, kalau orang tanya memang tak cukup. Memang tak cukup. RM100 tak cukup. So berapa kalau setup yang nak full pun ada yang tak full pun ada. So
So bagi aku kalau untuk setup RM100 ni kan, memang tak cukup lah ikutkan. Okay. Kalau sebenarnya cost damage dia sebenar adalah, kalau korang nak tahu, bukan RM100 lah. Harga barang yang nak dibeli ni bukan RM100 lah. Aku cakap lah, bukan RM100. Bukan RM100, bukan RM200. Hampir RM300 juga kot. Okay, kenapa aku cerita? Ini, benda ni kau boleh dapat RM100 lah kat Shopee, TikTok Shop. Boleh dapat 70 kan. Banyak diskaun kau dapat lah banyak lagi kan. Anggaplah minimum aku beli tu RM100 lah. RM100 untuk water jet. Belum lagi aku beli ni benda barang pakai ni. RM100 untuk set water jet. Dapat gun, hose 7 meter, and then hose inlet lah, and then ada pengikat di sekali. So soalan dia berbaloi ke? Tak. Tapi murah lah. Tu je cakap. Sebab kalau kau beli mahal pun, kau still nak kena pakai hose yang panjang. Hose yang panjang, hose extension. So ikutkan memang tak cukup pun. Dengan harga RM100 tu untuk kau spend sekadar nak beli water jet, memang tak cukup. Bukan nak cakap tak bersyukur lah, tapi barang ni memang orang cakap apa, pendek hanya. Part dia pendek satu. Lepas tu kawasan yang aku pakai pun bukannya kawasan yang dekat-dekat. Kawasan aku pakai pun agak jauh lah. Bukannya setakat 1 meter gerak jarak dia. Jarak dia makan bermeter juga. Manalah barang ni. So, okay. So, apa yang tadi aku beli apa je yang aku beli setakat ni, yang aku nak pakai untuk setup aku lah. Setup aku 20 meter lebih. Setup aku 20 meter lebih. So, apa yang aku beli je untuk setakat setup water jet ni. First lah. Mula aku one by one. Start slow. Start daripada mula lah. Start daripada mula aku beli adalah hose yang lebih panjang. Tak dapat hose Solarfly ni, macam kepala ni, dia agak payah sikit lah. Dia rosak je o-ring ni kan. Dah lah satu o-ring tak boleh masuk, tak ada yang perfect tau. Aku belilah o-ring dulu. Ni o-ring dia. Banyak lah, tak tahu aku tak tahu satu yang apa aku beli je lah yang set terus. Satu hal dah beli, dia tak boleh nak pasang dengan mudah. So dia dah jadi mati je, aku matikan dia je. Supaya dia tak boleh ada masalah bocor lagi dah. Mula dia bocor, lepas tu dia pendek. Aku nak cari extension. So aku tak jumpa extension yang berkenan, yang sepatutnya. So aku beli je lah universal pipe. Aku beli universal pipe. Ini pun kat 60 kot. Pipe panjang ni 20 meter. Lepas tu aku beli quick connect. Quick connect dia ada dekat dalam berapa? Dalam 5 set lah. Okay, 5 set. Pipe ni satu dah 2 set. Okay, pipe dalam tu ada hujung ke hujung pun dekat apa? Pipe je. Pipe 60. Quick connect satu set lebih kurang 5 set lah. Satu set ni kat dalam 20 ke 30. RM20 lah kita ambil. 20 kali 5 dah 100. Pipe dah 60. Hose reel ni dah dekat 50 lebih. Dia sekali dengan ni lah. Orang panggil untuk dia tak bergerak ikut sekali pusing. Waktu kita pusingkan benda ni. Pasal hose ni pun quick connect tau. Kalau katakan aku nak tarik habis, aku nak cabut, tak nak pakai hose reel ni pun boleh. Aku quick connect juga. So ada 5 set. So 5 set ni satu set tu kita letak lah RM20 lah kan. 20 kali 5 100. Hose 60. Hose reel 60. Dah 220. Campur set ni water jet RM100 kan. Sudah jadi berapa? 200
320. Oh, 320. Belum lagi aku masuk harga hari tu gun lama tu. Ada satu lagi gun lagi sebab nak harap tu pairkan dengan type ni. Sebab gun tu dah aku pakai gun waterjet lama, so wildfly juga. Yang cordless punya. Itu pun dah patah lah mungkin dia. Ni kan dia. Itu pun waterjet tu aku beli 100 je. Macam kena scam. Kan tak ada yang waterjet RM100 nanti. Dia macam ni dah patah lah. Ni aku dah bongkarkan dah. So ni yang baru lah. Aku tak pakai lagi sebab aku pakai ni. Aku pakai setup car wash ni setup. Mahal juga lah. Ni je dekat RM20 lah. Tak termasuk quick connect. Ni quick connect pun 6 kot. 6 quick connect ada 6 set. Quick connect ada 6. Ini aku pakai daripada lama punya. Okay. Ini set ni. Ni asing. Ni 20. Belas kot. Tak tahu lah. Agaklah ni dalam RM40 lah. Ni je dah berapa? Kat RM40 untuk setup quick connect. Dia akan pergi ke sini. Tak nak pakai, cabut, simpan. Dah, senang kerja. Ni M22 15. Beli set. Yang ni M22 14. Cool. Tapi ni kecil. Ni 1.4. Ni 1/4. Ni 3/4. Ni 1/4. Entahlah, aku dah 1/2. Ni setengah, ni suku. Macam tu lah. Nampak? Ni suku, ni setengah inci. Lebih kurang gitulah. Kebesaran dan kelebaran ni. Buat cabut lah. Aku dah habis cuci kereta kan. Pun dah berapa ratus kan? Dah 300-400. Kalau korang setup jenis setup basuh motor boleh lah. Cukup je ikutkan. Tapi korang mesti kena beli ni. Korang mesti kena beli ni pengikat. Ni aku beli 10. Murah je ni. Dalam RM4 kat Shopee. Beli 10. Satu dekat situ lah. Satu extra. Satu lagi dekat beli ikat water inlet. So ada berapa? Ada 2 je lah pakai buat masa. Tapi aku beli 10. Mungkin kalau rosak sebab benda ni kadang-kadang kalau rosak dan kita nak buat kerja sakit kepala. Sebab kalau tak ada benda nak tahan air keluar bersepah. Okay. Lepas tu aku beli ni pula. Tahu ni apa benda? Ni hose untuk cuci aircon. Ni pun kat belas kot. Tak boleh berapa puluh. RM20 ke. Tak penting aku akan tulis kat description apa je barang yang aku beli. Korang boleh tengok kat Shopee ataupun Lazada ataupun apa-apa je lah. Yang mana korang biasa beli lah. Okay. Tengok korang cakap aku tipu pula benda ni ada 10. Sebab benda ni keluar daripada poket Doraemon dia. 4, 6. Oh, 8, 2, 4, 6, 8, 9. Satu lagi dekat situ. Dekat pipe rumah lah. So ada 9. So ni pun berapa ringgit dah. Ni murah je. Kat Shopee murah. Satu hal kan. Yang nozzle banyak ni sebenarnya nozzle daripada waterjet lama, waterjet cordless. Ini pun aku beli juga. Ni satu dekat RM20. Murah je. Tapi mahal lah. Memang dengan murah kan. Tapi mahal lah sebab dia dah rosak. Ni dah rosak. Ni elok. Okay, ni elok. Ni dah rosak. So ada 2. Berapa dapat? RM40. Itu saja. Dah RM40. Betul tak? Tak adalah orang cakap kalau dengan bajet 100 je dah boleh pakai waterjet. Memang lah boleh dipakai. Tapi takut kau cakap macam aduh ini tak cukup, ini tu tak cukup. Macam tak waktu tak cukup lah. Kalau rumah kau jenis apa, kalau benda ni basuh dalam, kalau cuci kereta dalam rumah pun, sebab kau nak pusing keliling kereta leceh. Sebab pipe kau 7 meter, kau masuk belah kanan je dah sampai. Kalau kau buat kereta kancil boleh lagi lah.
kereta kancil lepas. Sebab kereta kancil kecil. Panjang pun tak panjang mana. Lebar pun taklah lebar sangat. Memang tak masalah kan. Kalau bawa kancil lah. Kalau kau bawa kereta selain kancil, kereta Beza ke Azia pun besar juga ke. Besar daripada kancil kan. So kadang sangkut juga. So better kalau ada beli kereta yang panjang, besar, belilah part yang panjang. Sebab kalau kau tak beli kan, nak basuh kereta tu macam, kita nak basuh kereta, kita nak kereta bersih satu. Kalau kereta kotor satu, kita nak basuh tu je dah duk bergaduh dengan apa orang panggil, bergaduh dengan pipe, semata-mata dengan pipe bergaduh. Sebab pipe kita nak bagi kerja sama, pendek sangat, kita nak kena ke depan, kena ke belakang, kena ke depan, ke belakang, tak masalah, boleh je exercise. Tapi takut nanti macam kau penat dan kau bosan nak basuh kereta. Tapi kalau kau okey, aku okey je. Ni pun RM20 kat. Ni aku sebenarnya, ni function dia. Ni connect dengan gun ni. Ni nanti aku akan ikat dengan cable tie. So salah beli sebenarnya. Tapi tak apalah, dah terbeli kan. Pakai je lah. Mana nak refund. Sebab cantik kot pakai. Macam ni, sound. Mesin depan. Sound. Macam tu lah. Kreatif kan. Kreatif sangat. Boleh je sedangkan beli yang macam ni. Macam ni. Masuk sini. Tak lah. Mesti tak kena pula. Kan. Apalah. Mana. Itu kalau macam kadang-kadang aku perlu macam ni juga setup macam ni. Setup contoh macam kalau kita cuci aircon, belakang kompresor kan, tak sampai. So cucuk lah. Cucuk yang ni. Sop. Hop. Pusing. Sudah. Settle. Cabut. Siap. Lepas tu apa lagi aku beli ni dah tengok kan. Ni korang dah tengok. Apa lagi aku dah beli. Tu juga aku dah beli ke. Sebab masa ni lah. Sampah banyak tu lah. Semua daripada Shopee Auto Car Wash. Kelakar nama tu. So kalau orang tanya macam betul ke RM100 dah boleh pakai water jet dengan seronok? Tak. Seronok untuk tembak keluarga kau boleh lah. Sebab mandi kan. Mandi waktu panas. Seronok lah. Tapi kalau nak basuh kereta memang tak cukup. Kau perlukan spend extra lagi. Sama je contoh kalau kita beli yang macam kaca yang 400-700 tu kan. Sama je. Rosak je. Ni rosak. Spare part dia mahal tau. Tapi ada spare part. Yang ni, kalau tak ada spare part, campak lah. Sampah. Kan? Tapi motor dia boleh je. Kalau kata pecah body dia kan. Kalau ada mesin 3D, printer, kau scan balik, kau print. Dah. Ataupun kalau motor terbakar, boleh ganti motor. Simple je. Kalau nak pandai berakal, tak kau beli je kat Shopee RM100 je pun. RM10,000. Euro. So, okay So dah faham lah berapa damage yang aku dah honor dengan water jet. Bukan RM10, bukan RM100, kat RM300. So kalau orang tanya RM100 cukup ke nak untuk bajet untuk water jet? Cukup kalau kau tak cuci kereta. Cuci motor boleh, lepas. Sangat cukup. Tapi ini untuk commercial use tak disarankan lah sebab tak terlampau kuat. Pressure dia juga rendah. Oh ya, satu lagi aku beli tu. Waterboard snow foam gun. Tapi tak function sangat. Aku sarankan korang beli lain. Lagi senang. So memang tak berbaloi. Beli yang elok sikit lah. Kalau beli yang murah ni kadang-kadang macam tak function pula. Tapi kalau macam tu untuk pakai boleh je. Tapi kadang-kadang macam tak cukup kuat. Dia tembak macam kita lodai Leo je. Tak kuat mana pun. Kita nak, kalau boleh nak macam snow foam cannon tu tembak jauh kan. Contoh macam kita dah jauh pun boleh sabun boleh kena kereta. Ini tak. Kau kena rapat dengan kereta. So tak berbaloi lah. So beli lain. Itu pun kat 20 lebih. Mahal lah. Bukan murah. So kalau nak beli yang elok dan boleh pakai. Berbaloi sikit. Kita
kita beli yang murah sangat kan tak function tak. So kalau kau nak cari yang styrofoam kan, aku sarankan beli yang elok. Jangan beli yang terlampau murah. Sebab takut nanti kan tak puas. Tak puas. Kalau macam lain-lain ni setup ni tak apa, kau boleh beli lah. Ini memang macam ni je, dia tak ada yang mahal ke apa ke. Dia memang basic harga macam ni lah konektor dia. Ni semua ada konektor lagi. Konektor dalam 6 set. Jadi lah, berapa aku dah habis kan? Bukan RM1 lah aku cakap. Ada je yang orang setup lagi mahal. Gun dia pun beratus-ratus. Tak adalah sampai beratus. Kita nak cakap cuci bambar rumah je. Kon. Apa cuci kereta, motor kan. Kadang-kadang aku cuci kereta ni. Sekejap. Tu lah. Tak nampak dapat aku angkat. Kadang-kadang cuci tu juga kan. Kadang kalau kita balik camping, atau orang kata kereta kotor. Dulu kalau kita pergi camping, tak ada water jet, balik rumah cuci kereta, payah nak keluarkan dia punya lumpur. Ganas. Kadang-kadang aku rasa macam pakai water jet ni pun tak cukup untuk kalau lumpur tebal. Nak kena pakai water jet yang elok sikit. Tapi masa ni okey je lah. Cukup je lah. Boleh je kau kena rapat dengan kereta, duduk bawah kereta tu, dan kau kena pakai yang tajam, yang 0 degree punya. Barulah dia menyental. Kalau tak, sampai abang jamin mampus tak betul-betul. Itu je lah perkongsian aku hari ni. So, betul atau tidak? Memang tak betul lah RM100 untuk water jet ni. Kau nak pakai seronok. Tapi kalau tak cuci motor boleh. Cuci motor, cuci aircon pun boleh. Tapi nak cuci kereta, tak boleh. Nak jarak jauh sikit, tak boleh. Jagat limited dia punya peluang yang dia bagi kat kau. Saranan aku, kalau nak beli macam ni, boleh. Tapi sediakan almost 300 lah. Mahal lah. Tapi aku tak habis rentak, aku beli sikit-sikit. Ini pun ada lagi nak beli, tapi tak tahu beli apa. Tengok dulu, kalau ada rasa perlu beli, tapi aku rasa buat macam ni cukup lah. Ni dengan ni. So kalau korang rasa macam ada keperluan untuk pasang lagi jauh, so ni lah setup aku lah. Setup 30 meter lah, 20 lebih meter, 29 meter. Tapi kalau kau nak pakai setup macam ni, korang kena beli water jet yang ganas sikit lah, yang kuat sikit pressure dia, yang PSI dia tinggi sikit. Kalau kau beli macam ni kan, tak berbala kau silap aku bulan. Tapi bagi aku cukup dah. Cukup je sebenarnya. Tak ada keperluan untuk pakai terlampau kuat sangat pun. Kalau ada bajet lebih mungkin aku beli. Buat masa ni cukup lagi. Tak payah. Oh ya, korang jangan lupa beli function tu. Nak buka pipe, nak buka konektor tu. Kadang aku nak buka, nak sambungkan dapat jadi saya tak 29 meter. So kau kena buat konektor tu, kau kena pakai spana pipe ataupun spana hidup ataupun spana 20 lebih. So malah nak fikir nak pening kepala, pakai ni Sally. Sally ni kat Shopee murah sikit beli TikTok mahal ni, murah, not bad lah. Berbala beli. Aku beli 4. Bukan 4 sama lah, 4 yang berbeza. Mana tak? Mana ni? Tak payah tengok lah. Apa tahu lah. Ada kat Shopee je. Bukan mahal pun. Ni korang ada yang kau beli je. Aku beli 4 sebab aku pakai. Oh ya, kalau korang beli yang Sora Fly tadi tu kan, ya Allah, macam ni, saya tak RM100 ni kan, dia tak ada kaki tau. Bila kau pakai, dia bergegar. Bila dia bergegar, dia jalan. So problem dekat situ, korang pergi kedai wedding ke apa ke, kau minta dia buat macam ni. So nanti dia akan duduk macam ni. So tak bergerak.
Ikutlah kereta masing-masing. Kalau korang ada cara yang lebih hebat, lagi bagus. Tapi ni sebab aku dah ada dah, pakai je. So kursi tu je akan jadi tempat duduk. Dan dia takkan bergerak. Dia tak bergerak, berlari lah. Benda ni berlari tau. Bukan berlari lah, bergerak. Ke kanan ke kiri. Memang dia, contoh kalau kita tak dekat tempat A, dia akan bergerak ke tempat C. Sangat jauh. So rumusan dia adalah RM100 tak cukup atau tak cukup kalau pakai motor. Tak cukup kalau kau pakai kereta. Pencet boleh lah. Tapi pun kadang-kadang serik juga sebab kau nak kena pusing. Kalau kau tak tahu tak apa. Kalau kau nak pusing, kau beli yang macam paling-paling pun macam hose ring dengan hose yang panjang lah, 20 meter. Lagi panjang boleh. Tapi mesin kau lebih hebat lah. Lebih kuat pressure dia. Kalau pressure yang lemah, tak disarankan. Kalau setakat untuk cuci kereta biasa je, boleh je benda ni, cukup dah. Ni. Lepas tu hose 20 meter dengan hose reel. Kalau tak minat hose reel pun boleh, kau beli je hose. Hose tu berapa RM60. So water jet set, hose set, connector set dalam, aku rasa dalam 2-3 jugalah. 3 set connector mau juga RM100 lebih jugalah. Kau tambah lagi. So total habis kau mungkin terbakar dalam 200 lebih, bukan RM100. So kalau orang cakap, oh RM100 dah boleh pakai water jet cuci kereta, tak cukup. Yang iklan tu kan, oh RM100 kita dah boleh cuci kereta. Boleh. Dia kadang-kadang rasa macam tak puas hati. Macam tak cukup. Bukan tak pernah cukup, bukan tak bersyukur. Tak cukup lah. Macam ni terbatas, tu terbatas kan. Contoh kalau kita boleh pusing kereta, kita boleh senang, tak payah nak pun kata nak patah balik kan. Sekali round je. Macam tu lah. Lepas tu, oh ya, aku ada beli sabun dalam 20 liter. Beli sabun 20 liter dan polish pun 20 liter. Cukup lah untuk kereta kat rumah selama setahun rasanya. Kadang-kadang 6 bulan je, sabun sekejap. Polish lama lah. Polish boleh tahan setahun lebih lah. So, polish pun tayar bukan besar badan kereta. Tayar kecil daripada kereta. So dia tahan lama lah. Kalau polish kan nak biar beli mahal sikit. Kalau aku beli murah ni macam tak berapa, nak kilat sangat. Boleh lah, boleh pakai. So dalam rancangan kali ni sekian tu sajalah aku rasa perkongsian untuk water jet. So kalau korang beli yang show fly kat YouTube kat TikTok ke apa kan, kalau beli kat Shopee lah, Shopee pun ke apa kan, pastikan korang ada kaki tu, kaki tak nak bagi gerak kan, ataupun holder dia. And then korang kena beli hose yang lain, pakai hose universal. Lagi senang, beli yang 20 meter terus. Kalau kau nak beli pendek pun boleh, tapi takut nanti kau nak beli lagi lah, beli yang lain. Takut tu je. Beli 20 meter dah senang lah. Tak 30 meter terlalu panjang. Takut angin pressure tak cukup kuat. Ikut korang pun setting. Tapi itu setting aku lah. Kalau orang kata RM100 cukup untuk water jet, cukup untuk motor, bukan untuk kereta. So betul atau tidak? Betul untuk RM100 untuk motor, tapi tidak untuk kereta. Jadi itu saja. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.